Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Izzat dalam Movie Reaction. Okey, hari ni saya akan react movie bertajuk Gila Talak. Okey, movie permintaan daripada David. Terima kasih David kerana dah request movie ni. Dan saya nak minta maaf kerana lambat. David dah request movie ni, kalau tak silap saya dah 2 bulan lebih. Baru hari ni saya boleh tunaikan. Okey, movie ni keluar pada tahun 1963. Tapi sebelum kita buat reaction, untuk korang yang belum subscribe channel saya, bantu saya untuk subscribe dulu. Dan kalau korang suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like video-video tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi kepada David kerana dah request movie ni. Okey, tanpa buang masa, jom sama-sama kita saksikan. 1, 2, 3. Pula Semangat Eni Buntal binti Abdul Bakar. oh, ini Jasmine. Ya. Oh, baik Santi. Ada dia confirm lawak lah. Oh, Yusuf Latif tadi. Oh, Haji Bakir ada juga Udoma. Ya. Confirm lawak ni. Terima kasih kepada David kerana dah request movie ni. Dan kepada yang ada request tapi saya tak tunaikan tu, saya minta maaf. Mungkin lambat sikit, ataupun kadang-kadang movie yang korang request tu tak boleh tayang. Bukannya saya tak nak react, saya dah react, saya try upload, tapi kadang-kadang kena block macam tu. Ami Kalsum, Mat Sentul, Marian Ibrahim, Zahara Selamat, Ani Jasmine, Udoma, Abdullah Sani. Tengok film si Ani, oh patutlah editor dia memang power lah kalau bagi editing ni. Tengok macam mana gambar buka-buka macam tu. Penulis cerita dalam lagu layar dia juga. Penulis kata buah Rahman B. Oh, pengarah dia si Hanif. Okay. Dah tahu dah dia sebab gambar depan tadi ada dia. Jerry Lewis Singapore. Ya. Ini Jasmine. Bang Waik. Bang Waik. Bang Waik. Ya. Saya faham dah, saya faham. Marilah masuk ke dalam. Patutlah. Aduh. Dah lembik. Jangan lebih-lebih. Dengar orang kan malu. Patutlah. Aduh, mati. Baringlah bang. Aduh. Ini aku ni belum sarapan lagi. Jam tu dah berbunyi pukul 12. Apa? Sudah pukul 12?
Kau ni makan minum dah tak ingat lagi. Kau kena penyakit apa? Baiklah, abang berehat dulu ya. Biar Reni siapkan makanannya ya. Ya? Ya. Kau ni asyik nak Pula. ngomong apa dia dalam bilik? Mak Dara. Alamak ni, asyik nak meletih aja lah. Ini Apa hasil suah itu selama ini? Ha? Itu? Jawab saja, menjawab aja. Oh, mak dia kena jaga anak. Okey. Alamak. Ilah. Mak Dara. Alamak. Aku lupa cuci muka dah. Dah lambat, bang. Dah habis makan, baru nak cuci muka. Lagipun, sejuk-sejuk ni, nanti demam pula. Aku ni betul-betul macam lembu. Makan, tidur. Makan, tidur. Bang Wahid. Kejap lagi, Annie nak melawat ke kebun-kebun. Bang Wahid mesti berehat di dalam bilik, tahu? Pula. Tahu. Pergilah sekarang, bang. Baik. Ingat, jangan keluar-keluar sampai Annie balik. Pula. Kalau sudah badan celaka, hilang musnah segala cita. Makan minum memang sedia, badan terkurung tidak berjiwa. Hati saja senang, Tapi mata sakit. Oh, apa ni? Lola Sarawak Kepada adinda Cik Umi Halimusum yang dikasihi, yang disayang, Ya. yang dicintai, Ya. yang dirindui, dan yang disayangi. Alamak, kenapa yang disayangi sampai 2 kali? Oh, Salah lagi. patut. Patutlah banyak kertas berlonggo kat situ. Salah tulis. Kena habis. rusa betina di dalam jerat. Nyanyi juga. Aduh. Babi dan landak cengang-cengang. Tak guna cinta di dalam surat. Baik bertindak untuk meminang, untuk meminang. Baik bertindak untuk meminang, untuk meminang. Anak saya kerja sebagai klasik kapal. Oh, baguslah tu, bang. Masya Kalau Allah. kita nak ke Mekah pun senang. Menantu kita kerja kapal. Ya. Kau cakap lah. Abang cakap kan lebih bagus. Ya. Begini Cik Nasir, peminang Cik Nasir kami terima. Terima kasih banyak Tok Pengulu. Bila pula hari yang elok tu hendak kita langsungkan? Perkara itu nantilah kita rundingkan lagi. Ya. La ilaha illallah. Siapa ni? Bang, abang sayang Umi tak? Oh, Umi Kalsum Kalau sayang Umi, bawalah Umi belayar sama-sama abang. Ya bang ya? Ya? Sayang abang. Tak ndak. Umi nak ikut juga. Tadi kenapa abang janji? Abang tu belayar bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, kadang-kadang berbulan. Habis Umi, apa hal?
Alah, anak aku ni. Saya Kau salah kau berangan-angan, Umi. Saya confused. Ari bukan tak jauh lagi. Saya confused 3 Alah, orang. tak ada lah, Mak. Umi Kalsum, Aku tahu lah. Okey, Fatimah dengan Aku Fatimah ni kan Ahmad. mak Saya kau. confused 3 orang ni. Muka. Sudah, tinggal Lebih belakang kurang dulu. je. Tiga-tiga pula lawa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik Rahman. Sila duduk. Terima kasih. Apa khabar Cik Rahman? Kabar baik. Kedatangan saya ini adalah kedatangan yang berlainan dari yang lain. Maksud Cik Rahman? Tinggi gunung kata orang. Ya, ya. Tinggi lagi harapan Dia saya. duk menulis surat tadi kan? Saya datang ini adalah sebagai wakil ganti diri saya Nak minang. untuk memetik bunga yang Tok Pengulu perap Oh, selama itu. Tok Pengulu. Kalau lah itu maksud Tuan, bunga yang mekar dari peti orang. Ya. Jadi maksud Tok Gulu tu si Umi dah bersuami. Klasik kapal. Yes, coming soon. Sayangnya Cik Rahman, terlambat setapak saja. Ya. Betul. Tiket sold Oh, out. tiket sold out. Kalau begitu, Oh, ya, dah balik dah. Waalaikumsalam. Melepas, brother. Masya Allah, nogi hancur. Hai, tidaklah Jadi lagi. boleh ku kenanglah kenang. Macam apa? Macam musikal punya movie ni. Perempuan tak hendak menjadi bini. Ayah pada siput Sarawak. Datuk Jika kepada Anita Sarawak. jodoh tak jumpa dicari. Dia ni kalau tak silap saya keturunan Cina dia ni. Asmara tak dapat dibeli-beli. Ku cuba meminang si anak darah. Mungkin kalender tu kalender negeri-negeri kot. Bulan tu bulan perak. Dengan mas kawin berbagai cara. Tapi ditolak dengan muka angkara. Maka berlinanglah air mata asmara. Belum lagi putus asa, masih ada harapan, masih ada lagi jodoh pertemuan. Siapa sangka tua si orang kaya, tidak dapat darah, janda boleh juga. Ini kali tentu tidak lepas. Belum dapat, aku belum puas.
ini aku ambil keputusan meminang dia Cik Siti idaman. Yale, yale. Siapa pula Cik Siti idaman? Kerja minang saja. Minang untuk diri sendiri. Assalamualaikum. Naik key lagi. Oh, Siti tanya Perak. Ya, musical punya ni. Musical punya movie. Jangan segan-segan. Apakah hajat datang kemari? Cakaplah, janganlah encik malu hati. Memang besar hajat berjumpa Cik Siti. Okey, dia lah Cik Sitinya. Okey, nak Hajat yang mustahak penting sekali. ingatkan nak pinang anak daripada dia ni. Rupanya dia sendiri. Okey, dia Cik Siti. Dengarlah Cik Siti, saya akan merayu. Aduh. Wajah Cik Siti terkenang selalu. Hatiku terpikat bagai kena duri-duri sembilu. Siang ataupun malam, siang malam terbayang wajahmu. Janganlah begitu, Cik Rahman yang ditarik. Awak mendayu hati dan sanubari. Saya juga begitu. Sudah lama terkenang dalam hati. Tetapi takkan boleh jika perempuan meminang laki-laki. Andai kata begitu kita suka sama suka. Kita sudah sejiwa bersatu rumah tangga. Saya datang kemari, saya datang wakil diri sendiri. Joyo Selatih. Laksmana Damburi. Saya datang meminang hati limpah Ya. dan badanmu sekali, Cik Siti. Terima kasih, Cik Rahman orang bujang. Yes, cik. Pucuk dicinta, hai ulang pula yang datang. Saya memang setuju menerima Cik Rahman jika sudi. Marilah kita kawin, Langsung nikah di rumah Tuan Kadir. Okey. Ni siapa pula? Adik dia ke anak dia? Penatnya. Anak bapak dah balik sayang. Mama, tadi abang Sok dengar mak dah bersetuju nak. Okey, mak. Alhamdulillah syukur. Anak dia. Kalau kucing boleh berdamai dengan tikus, mudah-mudahan amanlah kampung ni. Apa? Jangan nangis sayang. Tidak boleh, Siti. Tidak boleh. Pula. Aku mau perkahwinan kita ini biarlah cara istimewa dan besar-besaran. Siapa kata tak boleh? Aku kata boleh. Aku mau perkawinan kita ini secara yang paling kecil sekali. Tidak. Bergaduh masa kahwin. Majlis. Aku seorang yang kaya raya dalam kampung ini. Siapa yang tak kenal aku? Jadi aku malu. Aku malu jikalau perkahwinan aku ini macam pencuri saja. Jadi kau mau macam mana? Cara besar-besaran.
para jemputan mestilah beribu-ribu. Semuanya orang yang berpangkat dan yang ternama. Ini pun satu bisnis. Modern bisnis. Kau tahu tak? Alah, bisnis. Bisnis apa? Tentu-tentu orang itu datang nyekek. Sudah kenyang, balik. Itulah. Tapi dia bawa hadiah kan? Ya. Saya rasa ni bisnes. Cuba kau kira. Kalau kita jemput 5,000. Tiap-tiap seorang. Dia memberi hadiah yang paling kecil. Kan betul. Ya. RM5. Ya. Kalau 5,000 orang, sudah jadi berapa? Ya, betul. Bukankah sudah 25,000? Modal perbelanjaan kita tinggi-tinggi 5,000. Betul. Jadi, dengan senang kita dapat untung RM20,000. Ya, kawin berbisnes juga. Jadi kau mau kawin dengan aku ini kawin bisnis ya? Tidak. Aku tetap mau secara kecil-kecilan. Ya, hadiah orang bagi ampau. Tidak ada bisnis-bisnis aja. Apa yang diribut-ributkan ni? Kalau kecil-kecil pun kahwin. Kalau besar-besar pun kahwin, betul, kan? Kau apa tahu? Kau bolehlah lari rumah Pak Imam. Ejek pula. Aku dah bercakap. Perkahwinan aku mesti mau adakan music party, ronggeng, bangsawan, wayang gambar, wayang kulit, pencak silat, makyung, segala-galanya. Ini bapak kau bercakap. Kau tahu tak? Mak setuju saja sudahlah. Ni Pak Muhammad kan? Duit bapak. Kalau duit dia pun duit aku juga. Sebab dia bakal jadi suamiku. Pak Muhammad itu ni isteri Hanif. Pantau dulu. Nyanyi lagi dah dia nanti. Bukan ketok. Dah cakap. Ketok dengan tukul pahanya. Jangan masuk, sebarang masuk. Kami nak tahu apa hajatnya. Bukan tatang sebarang tatang. Tatang di tempat 10 jari. Bukan datang sebarang datang. Datang nak berjumpa bini sendiri. Betul, buka. Yalah, masuk. Jangan diselam lautan dalam. Banyak sungguh besi berani. Kalau nak masuk berilah salam. Salam berisi plenty of money. Tali mengikat batu kerikil di dalam goni. Bukan kami segan dan malu. If you want to sell, kami nak beli. Walaupun awak deras mendatang, kami tak elak barang sedikit. Simpanan kami bukan sembarang. Kena harganya, you can take it. Masen duduk di ujung dahan, goyang sedikit jatuh ke bumi. Kami nak masuk, jangan ditahan. Kunci berada di tangan kami sayang. You pula bini dia. Masuklah, janganlah malu-malu. Alah, masuk pula. Cik mari bantu.
Ya, anime dia tu kononnya. Ya. Confirm lah ni. Masya Allah. Siapa cakap potonganku tak lawa? Masya Allah. Pinggang ramping, hidung mancung, mata bola. Ukuran badanku memang istimewa. Cantikku tak kalah dengan anak dara. Nasi. Nangis dah anak. Hoi, tak dengar ke budak tu menangis? Pula. Janganlah buat buka pula. Pergilah tengok sekejap. Baiklah, Ma. Ya. Semua nama betul dalam ni. Baiklah, Bapak datang. Tidur, wahai anakku manja. Lekaslah remaja. 2 botol susu sudah ku kacang. Anakku sayang masih juga risau. Buka pintu, Pam! Nama pula, siapa pula ni? Salesman ke? Sup! Oi! Ni mau sup! Sup! Ya. Siapa masih tidur lagi? Gak yang terjerit-jerit ni. Oh, Tuan Director. Jumpa masuk. Ya, silakan. Director, ingatkan orang Silakan. jual ataupun Ini Tuan Director Sani. Silakan duduk. tik hutang. Dunia nak terbalik ke? Kau pakaikan batik? Saya lagi dapur tadi menolong rumah saya bekerja. Sob. Saya? Aku ada bisnes besar nak bercakap dengan kau. Duduk, Sob. Saya? Ada bisnes apa, Tuan? Aku nak buka semula opera aku di Singapura ini. Faham? Faham tu faham, Tuan. Tapi Tuan sendiri fahamlah soal... Aku faham. Sekarang juga aku boleh pinjamkan wang. Tapi aku tak ada bawa wang kes banyak hari ni. Itu siapa tu? Itulah Fatimah. Manis ya? Itulah isteri saya, Tuan. Ya, saya faham. Nampak-nampaknya boleh jadi heroing tu. Bagaimana, Zuk? Tak payah tanya suami Wah, saya. pula. Saya memang suka nak jadi bintang opera. Ya. Cik Saudari pandai tak menghiburkan? Ya, pandai. Saya pandai menyanyi, saya pandai menari dan pandai berlakon. Faham? Aduh. Ya, faham. Terima kasih. So, kau dah pinjamkan wang RM50. Masuk je. Dah agak dah. So, jangan lupa, So. Besok kita mulai berlatih. Dan bawalah isteri kau sekali. Tak serius kelas. Tidur tak boleh diam-diam. Berdengkur macam guru. Memelekat saja. Ini, kau ingat kau sesenang nak perapkan aku dalam bilik saja ya? Ha? Aku nak ke sana tak boleh, nak ke sini tak boleh. Oh, kau nak kontrol dengan aku ya? Kau ingat aku apa? Sekarang aku mau. Tanggal balik baju. Ya, dia nak keluar ni. Selamat malam. Ya. Aduh, jadi Louis Singapore ni. Memang
Pula. Oh, bawa basikal dia. Dulu-dulu ada basikal zaman tu kira kaya dah. Cari apa? Cik Adik ni cari apa? Saya cari apa pun, apa awak peduli? Kasarnya bahasa. Memang zaman sekarang ni tak boleh berlembut-lembut dengan orang lelaki. Saya bertanya ni dengan niat yang baik. Kerana saya selaku naib pengulu, wajib mengetahui tiap suatu dalam kampung ni. Dan wajib pula memberi pertolongan. Wajib, sunat, makro saya tak tahu. Kalau nak tolong cari, cari sajalah. Cari apa? Cari apa, Cik Adik? Jangan nak jadi ulat bulu di sini ni. Nampak ni kasut tajam ni? Yalah, saya nampak, tapi cari apa? Ini cincin jatuh. Macam mana cincin jari boleh jatuh? Kalau nak suruh cerita satu persatu macam mana boleh jatuh, sampai besok pagi pun tak boleh. Habis. Kalau nak tolong cari, cari sajalah. Banyak soal pula. Jatuhnya di mana, Cik Adik? Di sana tu. Hah? Jatuh di sana kenapa Papa nak cari di sini? Ini kan kerja bodoh. Awak pun bodoh juga. Situ kan gelap. Mana nak nampak? Di sini bawah lampu terang. Masalahnya. Aduh, tak payahlah Wahid. Juga Cik Adik. Masalahnya jatuh tempat gelap tu carilah dekat sana. Nak cari tempat terang. Masalah bukan jatuh situ. Aduh, macam-macam. Tak payahlah. Kau layan kau yang jadi gila nanti. Lepas tu? Pula dah. Ini dia Cik Adik. Tak kalian tak kenal cincin ni. Inilah, terima kasih. Terima kasih. Nanti. Cik Adik, takkanlah cukup dengan terima kasih. Dan Cik Adik ni nama siapa? Tinggal di mana? Nama saya Mariam. Tinggal di 82 Jalan Taman. Nombor telefon 43831. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye. Telefon lah tu agaknya 43831. Halo, 43831 di sini. Itu Cik Mariam. Bukan, kalau nak cakap dengan Cik Mariam tunggu sebentar. Siapa saudara? Ada orang nak bercakap dengan Mak Encik. Hai? Lah pula. Halo? Mariam di sini? Itu Cik Mariam? Ya, saya Mariam. Selamat pagi Cik Mariam. Dia tipu nama. Apa khabar Cik Mariam? Khabar baik, terima kasih. Mariam Baharom ni dah hanya mengangkat. Siapa cakap di situ? Saya. Janganlah pura-pura tak kenal. Saya Wahid, naib pengulu. Naib pengulu? Ya, orang yang muda dan kacak tu. Apa sudah lupa? Kakak Sadia. Ingat tak cincin yang semalam tu? Cincin? Apa maksud Encik yang sebenarnya? Begini. Maksud saya yang sebenarnya ialah untuk sempat mencurahkan isi hati dan jantung saya melalui telefon ini. Hai. Jemputlah Cik Wahid datang ke rumah saya hari ini juga. Ya. Saya datang sekarang juga. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ya. Jangan marah, Cik Adik. Sudah. Silakan. Terima kasih. Beratur. Alamak. Ya. Repek dia orang.
Cik Mariam? Cik Mariam? Siapa? Salah orang lah. Apa hajat datang kemari? Saya? Saya? Sayalah Cik Wahid naik pengulu, yang bakal jadi pengulu. Oh. Maksud saya datang kemari bukanlah apa-apa. Cuma nak berjumpa Cik Mariam saja. Ya, sayalah Cik Mariam, janda kaya yang terkenal di tempat ini. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Tapi Cik Mariam yang saya nak jumpa tu bukanlah gemuk macam Cik Mariam ni. Dia tu kurus, lawa, cantik orangnya. Kalau saya apa kurang? Tak cantik ke? Tak lawa? Cantik, lawa. Tapi Cik Mariam yang saya maksudkan itu lebih sedikit saja. Mana boleh dia lebih sedikit? Saya yang lebih banyak lagi. Zara? Zahara tu. Bawa minuman kemari. Baiklah, Encik. Cik Wahid ke yang bercakap dalam telefon tadi? Ya, saya lah. Dan sayalah Cik Mariam yang bercakap dengan Cik Wahid tadi. Kenapa kena pakai nama Mariam tu? Silakan minum, Cik Wahid. Mariam inilah yang saya nak jumpa. Bukan Mariam ini. Dalam rumah ni berapa banyak nama Mariam? Tak ada lain lagi. Sayalah seorang saja. Dia bukan Mariam. Dia Zara. Orang gaji saya. Semalam saya berjumpa dengan dia inilah. Mariam inilah yang bagi tahu nama dia Cik Mariam. Sebab itulah tadi saya katakan saya nak berjumpa dengan Cik Mariam. Wow, rupa-rupanya selama ini kau telah mencuri tuan namaku ya. Patutlah 5 tahun aku jadi janda. Hei, kau jangan coba nak potong jalanku tahu. Aku mengambil kau bekerja di sini, sepatutnya kau mesti berterima kasih kepadaku. Tetapi ini tidak. Saya tidak niat begitu, Encik. Diam! Masya Allah. Kau boleh berhenti hari ini. Keluar! Pergi! Tak, kenapa nak kena pakai nama orang? Pakai nama sendiri. Zahara nama dia kan? Apa masalah? Jemput minum, Cik Wahid. Cik Wahid, jemput minum. Terima kasih. Dah tak pasal-pasal. Hei, Zara! Mari kemari. Nah, ambil duit gaji kau ni. Ingat, jangan datang-datang sini lagi. Boleh jalan sekarang. Baik, Mak Encik. Ya. Saya juga ucapkan terima kasih. Cik Wahid, nantilah dulu. Kenapa nak balik lekas-lekas? Saya nak ikut Mariam tu. Saya tak mau tunggu Mariam ni. Bye-bye. Cik Mariam, tunggulah. Cik Mariam, Zahara. mari ikut dengan saya. Ini semua kau punya pasal. Dah pula dah. Yang kau Tunggulah. pakai nama orang tu kenapa? Mariam! Mariam! Tunggulah! Janganlah ke mana-mana. Marilah ikut saya. Kau tidak mati, saya. Kalau kau nak mati, matilah. Peduli apa aku kena kau, aku kena berhenti kerja. Hei, Mariam. Hei, sayang. Mariam, tunggulah. Tunggulah, Mariam. Ini kerja Abang Wahid ya. Puasa ni mencari kesana kemari. Masuk lorong warung atas kampung. Rupa-rupanya abang berjumpa dengan si pekarang jantung. Balik! Ada mati dah, mati ya. Ini dia. Berarti aku tak boleh ghostan dah. Mati ya. Memang jantan tak boleh dipercayai. Sudah ada bini pun, dia tidak mengurat dengan perempuan-perempuan lain. Aku kadang dengan laki-laki. Boleh 4. 4 aku boleh kahwin ini. Hah? Apa kau cakap? Sekali lagi kau cakap pasal 4. Ini 5 datang. Sekali lagi cakap 4 ni 5 datang jadi. Hah? 2? Kalau 2, ini datang. Ingat, Anita mau bergurau pasal ini. Abang ada salah tahu. Sekarang, atas kesalahan abang, aku Miss Annie Buntal binti Abdul Bakar akan menghukum abang. Annie akan menguncikan abang di dalam bilik ini.
Ani tidak kasih abang keluar. Mati. Tahu? Semua tingkap itu semua kena mangga. Oh, iya. Bang, kalau abang nak buang air besar kan, nak buang air kecil kan, buang di sini ya bang. Di tempatnya tahu. Aduh, dia bawanya takung tu. Bang, Aduh. abang berehat ya. Ani nak pergi keluar sekejap. Ini. Saya bang. Ini jangan lupa tau. Ini janji dengan abang. Kata nak pergi menonton Malaysia Opera malam ini. Iyalah, Ani tak borak lah bang. Ani pergi dulu ya. Baiklah. Lagi baik kau tanam aku hidup-hidup dalam bilik ini saja sudah. Oh, mungkin opera tu tadi lah. Kot, opera Sunny tadi. Director. Ya, pengantin baru. Pula. Pula dah. Ya. Mak Nol Kumalasari. Oh, cucu. Ya. Ya. Umi. Kalau abang pakai begini, handsome tak? Handsome. Macam orang muda. Ya. Terima kasih. Kalau dibandingkan Abang Man dengan budak kelas itu, siapa lebih handsome? Abang Man handsome sikit. Abang Kelasi handsome banyak. Iya kan? Oh, iya kan? Balik. Saya tertanya-tanya juga mana bini dia. Bini baru dia. Umi. Kalau senang-senang, jalan-jalanlah kemari. Man takut tak dengan Kak Siti? Man suami, dia isteri. Dia tak boleh kontrol Bang Man. Bang Man boleh kontrol dia. Dia cakap banyak. Aduh. Man kasih. Ti, kau gurau kan mana Ti? Kena dengan betik. Tangan tak ada, tisu paper tak? Boleh. Aduh. Kena balik dengan buah betik. Oh, ini rupa kerja kau ya. Apa kabar Kak Siti? InsyaAllah sehat walafiat. Ya. Hati saja ada bengkak sedikit. Ya. Rasa-rasa jealous. Kenapa kau senyum? Jalan. Boleh jalan dah. Ya. Balik. Terima kasih Kak Siti. Sempat lagi. Ya. Ini Astro Minor.
Begini punya badan di depan kau tak tengok? Itu yang kau tengok. Siti. Apa? Kau jangan nak mengada-ngada sangat. Ini suami kau, laki kau. Jangan kau nak jatuhkan air muka ke depan orang. Jadi, kau mau apa? Kau mau apa? Apa saja kau mau? Ceritakan aku, ceritakan aku. Iya. Lebih baik sebelum aku kurus kering makan nanti. Iya, dialog yang tu kalau pergaduhan. Aduh. Oh, Suwali. Kau nak minta cerai ya? Iya. Boleh. Tak boleh. Oh, tak boleh, Cik Rahman. Kita walau macam mana panas hati sekalipun, kita tak boleh gugurkan talak 3 sekali. Tak sah. Jadi, yang macam mana boleh Pak Imam? Saya mau jatuhkan 3 talak sekali. Saya tak mau simpan-simpan lagi. Kalau nak gugurkan ketiga-tiga talak sekali, kita kena gugurkan satu-satu. Tak boleh ketiga-tiga sekaligus. Kalau boleh sekaligus talak 100 pun saya terima. Jangan begitu. Hari hati kita panas. Yeah. Talak 1 million pun boleh kita cakap. Talak 1 million. Tapi entah besok, lusa, bila hati kita dah sunyi, betul. dah berbalik hati nak berbaik pula. Ya. Baik. Kerana saya pandang muka Pak Imam lah. Saya ceraikan Siti dengan talak 1. Kemudian kita tengok